Untuk episod kali ini, aku bersama Himalayan 450 aku nak bawa korang ride solo ke selatan Thailand. Untuk ride solo kali ini, aku bermula di Kulim. Aku singgah sebentar di Pekan Betong, melalui Jalan Jala dan seterusnya destinasi terakhir aku iaitu di Songkhla Old Town. Lebih kurang jam 7 pagi, aku bermula di Petronas Sungai Seluang Kulim, di mana ini adalah ride solo pertama aku untuk tahun ni ke Thailand. Kalau ikutkan sebelum-sebelum ni pun memang aku suka ride solo, sebabnya lebih santai dan tenang. Lebih kurang jam 8.30 pagi, aku selamat sampai di Pekan Pekalawulu iaitu Pekan Kroh, di mana di sinilah destinasi untuk korang beli insurans dan SIM card sebelum masuk ke sempadan. Selesai proses immigration dan custom, aku terus menghala ke Pekan Betong, dan ini adalah pertama kali aku masuk sempadan melalui pintu masuk sempadan Pekalawulu dan Betong, di mana ini adalah kali pertama juga aku menjejak kaki di Pekan Betong. Bila dah sampai di Pekan Betong, memang tak salah kita lalu sebentar di terowong ikonik di Pekan Betong. Jadi aku berhenti sebentar di Pekan Betong ni untuk isi perut, makan tengah hari, dan aku teruskan semula perjalanan aku menghala ke Yala. Selesai urusan di Pekan Betong, aku mula push ke utara iaitu menuju ke wilayah Yala. Jadi laluan yang kita tengah layan ni, korang kena tahu ini adalah laluan ikonik untuk bikers di selatan Thailand. Kita sekarang berada di Road 410. Kenapa ikonik? Sebab dia memang ada gelaran dia iaitu 100 Corners. Korang tengoklah jalan ni. Dia punya selekor dia memang tak putus-putus kiri kanan. Jadi aku memang betul-betul enjoy lah karakter Himalayan 450 aku ni. Dia punya handling dengan suspension tu memang mantap. Jadi inilah dia real terapi atas motor. Bukan pasal nak cepat sampai. Aku cuma nak nikmati setiap meter selekoh yang Road 410 ni. Selalu kena beringat sentiasa peka. Walaupun best, santai, kawasan ni kita perlukan fokus yang tinggi. Sebab apa? Ini tempat orang. Jadi apa-apa pun kena beringat, jangan terlalu seronok sangat. Selepas sampai di wilayah Yala, aku terpaksa menggunakan laluan dalam iaitu laluan kampung lah, disebabkan di sana terdapat kes bom. Dan sebenarnya aku dapat arahan daripada polis supaya untuk patah balik lah. Jadi aku berhenti sebentar minum di kedai tepi jalan dan aku cuba sembang dengan orang tempatan, orang kampung, dan mereka nasihatkan aku supaya menggunakan laluan dalam. So aku just follow dia laluan dan aku nampak banyak kenderaan yang menggunakan laluan dalam ni.
Disebabkan banyak sekatan-sekatan, jadi banyak kenderaan dah guna laluan dalam. Tu aku just follow dan akhirnya aku kembali ke laluan asal dan menghala ke Songkhla. Masuk je di wilayah Songkhla, aku dah nampak cuaca dah start mendung. Nampak macam nak hujan lebat. Jadi aku cepat-cepatlah tukar gear aku dengan pakai baju hujan. So aku nasihatkan korang yang seperti macam aku untuk ride adventure, ride solo, pastikan korang punya gear mencukupi supaya perjalanan korang lancar. Kadang-kadang ride solo ni memang best. Korang dapat masa untuk reset balik kepala korang. Tak ada nak tunggu siapa-siapa pun. Nak berhenti. Nak tukar road, pusing je. Jadi bila kau sorang, kau takkan terganggu. Kau betul-betul boleh dengar enjin Himalayan 450 ni dengan bunyi angin. Dan yang paling penting, dengan diri kau sendiri. Lebih kurang jam 5.30 petang, aku selamat sampai di Songkhla Otang. Jadi bila kau dekat sini, memang tepat pop wajib lah untuk kau ambil gambar dengan motor kesayangan kau. Jadi ini kali ketiga dah aku sampai sini dan memang ini adalah tempat favourite aku. Bila aku masuk je Nyai ke mana ke selatan Thailand, aku akan singgah bermalam di Songkhla Otang dulu. Dan sebab apa tempat ni menarik bagi aku. Selamat sampai di Songkhla Otang dan aku akan bermalam satu malam di sini lah. Jadi aku akan bawa korang kita pusing-pusing tengok kawasan menarik di Songkhla Otang. So tempat ni dia memang ada vibe yang sangat special lah. Dia rasa macam kita sedang berjalan macam dekat filem lama macam ni. Dia kafe walaupun kafe Amazon tapi dia tema dia tengok semua Old Town punya style. Masih nampaklah peninggalan bangunan-bangunan lama Chinatown dengan Europe. So kalau ikutkan ini kali kedua
kali kedua aku main ke Songkla Old Town lah. Sebabnya memang aku suka tempat-tempat macam ni lah. Macam tempat Chinese Town. Lepas tu tempat dia okey, tak sibuk, dia punya tenang, semuanya tenang-tenang semua. Lagipun tempat dia sini ya, boleh katakan untuk makanan lokal, makanan halal pun banyak pilihan boleh dapat kat sini. So jangan risau lah. Siapa yang nak datang sini nak cari makanan halal, okey, no problem. Sebab dia punya makanan banyak pilihan. Lepas tu murah. Hotel dia pun murah. Hotel dia pun macam aku duduk tadi, hotel tu satu malam baru 120. Tapi okey lah, termasuk breakfast. Termasuk breakfast sekali dengan view dia cantik. Memang berbaloi lah. Jadi aku rasa sampai di sini untuk video kali ini. Untuk video seterusnya aku akan buat ride daripada Songkla ke Satun dan Pak Bara. Yes. Jadi stay tune. So aku nak ucapkan terima kasih kerana sudi tengok, sudi like, sudi komen dan sudi share. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.